Sekarang kita nak spot jam Datuk Michelle Yeoh. Pemenang Oscar tak silap saya ya. kan. Dia pemenang Oscar, berlakon dalam macam-macam cerita. Dalam cerita Transformers pun dia berlakon. Itu betul-betul ke? Betul. Transformers yang jadi burung tu, dia. Serius? Suara dia lah. Suara dia lah. Dia lah tu. Saya tak tengok Transformer. Aku tengok ngaji. Tak serius. Saya tak tengok Transformer. Okey. Dia lah yang paling alim. Tengoklah sendiri. Dia paling Nanti alim. swipe tepi je. So, korang kalau nak shopping ataupun jual handbag dan juga Rolex, DM kita sekarang. Bye. Ui, ini adalah Richard Mille Tourbillon Evil Eyes. Evil Eye, kalau dalam bahasa Melayu kita panggil apa? Ain. So, dia pakai jam Ain. Siapa Ain? So, ini dalam 2.7 juta ringgit sahaja. Kamu tahu tak kenapa jam ni dipanggil Evil Eye, Rabi? Sebab dia ada api-api, lepas tu dia ada mata kat situ. Itu bukan mata kucing itu mata manusia. Mana mata? Tu. Itu bukan guli now you know. Saya faham je kamu tak tahu. Saya faham. Gila. Jam kan? Ish, limas lah. 2.7 juta ringgit untuk jam pertama. Hebat Datuk Michelle. Tu bagi saya. Ini adalah Richard Mille Phoenix. Phoenix ni dipenuhi dengan diamond dekat dia punya dial, dekat dia punya dalam, dekat dia punya tepi, dekat dia punya case, dekat dia punya crown, semua diamond. Harga dia tak mahal sangat. Harga dalam 3.2 juta ringgit sahaja. 3.2 juta, 2.7 juta, 5.9 juta. So, kedua-dua jam tangan milik Datuk Michelle Yeoh, harga dia dekat 5.9 juta ringgit sahaja. Jom shopping dan jual melalui Icon Lux. Jimat sehingga 70%, installment serendah RM5 sehari. Jual dan konsign item anda dengan kami. Cepat, DM kita sekarang.